Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Hari ini saya Cikgu Fazrul akan memperkenalkan lencana pengakak kanak-kanak iaitu pencinta alam sekitar C1024. Apakah itu lencana pencinta alam sekitar? Cikgu akan terangkan. Objektif dalam pembelajaran ini ialah pada akhir pembelajaran, ahli mengakak kanak-kanak dapat menjelaskan maksud rencana pencinta alam sekitar, menyatakan kepentingan menjaga dan memelihara alam sekitar, mengenal pasti syarat-syarat untuk memperoleh rencana pencinta alam sekitar C1024, mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Jadi, apa itu lencana pencinta alam sekitar? Lencana pencinta alam sekitar ialah lencana kemahiran yang dianugerahkan kepada ahli pengakak kanak-kanak yang menunjukkan minat, pengetahuan dan penglibatan aktif dalam usaha memelihara serta memulihara alam sekitar. Ahli perlu melaksanakan 3 daripada 5 aktiviti yang telah diletakkan dalam skim lencana pengakak kanak-kanak bagi melayakkan diri memperoleh lencana ini. Jadi untuk mendapatkan lencana alam sekitar ini, murid-murid perlu melakukan 3 daripada 5 aktiviti. Jadi apakah 5 aktiviti itu? Cikgu akan terangkan. Jadi inilah lencana, nampak cantik kan? Dia lencana pencinta alam sekitar, ikut dia C1024. Okey, C1024. Kita boleh nampak lencana ni dengan alam sekitar, ada sungai, ada pokok, so nampak cantik lah. Okay. Jadi kepentingan kita masuk dulu kepentingan. Kenapa kita ni penting? Kenapa kita perlu menjaga alam sekitar? Iaitu yang pertama ialah memastikan persekitaran sentiasa bersih, sihat dan selamat, memelihara flora dan fauna daripada kepupusan, mengurangkan pencemaran serta kerosakan alam sekitar, memupuk sikap bertanggungjawab, prihatin dan cinta akan alam sekitar sejak kecil, dan last sekali ialah mewujudkan kehidupan yang lebih berkualiti untuk generasi kini dan akan datang. Okey, yang pertama ialah, tadi ada 5 kan? So yang pertama ialah menyimpan catatan harian berkenaan dengan kejadian harian selama tidak kurang dari 4 bulan. Okey. Apa yang perlu kita catat ni? Apa yang perlu sampai 4 bulan ni? Okey, yang pertama ialah catatan harian ni dia macam buku log, jurnal, pemerhatian, diari pemerhatian, itu buku catatan lah. So, kanak-kanak perlu ada buku atau jurnal lah untuk kita catat. Jadi kenapa perlu 4 bulan? Tujuannya untuk membuktikan ahli pengakak konsisten membuat pemerhatian bukan sekadar melihat sekali sahaja. Jadi kalau kita catat selama 4 bulan, apa yang kita nak catat? Kita perlu catat ialah ini. Yang pertama ialah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni kita tak kira. Ini contoh paku pakis, rumput rampai, pokok tanaman. Boleh. Selain ini boleh bunga melur, bunga mawar boleh. Okey. Seterusnya ialah kehidupan seperti burung, rama-rama serangga. Pun boleh, selain burung ke, rama-rama serangga ke. Jadi kehidupan. Dan seterusnya ialah jenis batu fosil atau batu lontar. Dan sekali lah kawan dan musuh tanaman di kebun. Apa yang kawan dan musuh tanaman di kebun? Mungkin perangga perosak, ulat pisang ke, lebih kurang macam tu lah. Itu yang pertama. Jadi selama 4 bulan tu, murid-murid perlu mencatat. Dia perlu macam membuat pemerhatian lah. So mungkin hari ni kita tengok, bunga ni subur. Esoknya, bunga ni tidak subur, macam tu lah, lebih kurang. Seterusnya yang kedua ialah memelihara binatang belaan dan ternakan sekurang-kurangnya 3 bulan dan menyimpan catatan mengenainya. Binatang belaan atau ternakan boleh terdiri daripada kucing, arnab, ikan, burung, ayam, itik, kambing, lembu. Selain ini pun boleh jadi binatang ternakan. Okey. Ini contoh yang cikgu buat. Kamu boleh nampak. Ini perhatian cikgu, ni catatan cikgu. 2 Januari. Cikgu bagi makan kucing. Kucing sihat. 15 Januari. Lepas tu membersihkan sangka anak. Sangka anak ni 5 Februari. Dia berurutan. Dia macam kita buat pemerhatian kan. Okey. Itu yang kedua. Seterusnya ialah yang 3, memelihara binatang belaan dan ternakan sekurang-kurangnya 3 bulan dan menyimpan catatan mengenainya. Ini yang pertama ialah membersihkan tempat perkelahan atau tepi jalan atau tepi pantai atau tepi tasik. Seterusnya menanam pokok rimbun atau pokok hiasan sama ada di kawasan tempat tinggal atau di sekolahnya, membersihkan kawasan. Ini cikgu tersilap. Yang nombor 3 sepatutnya ni mengambil bahagian
mengambil bahagian dalam satu projek bersama sekawan sendiri atau bersama pengangkat pemuda. Dia macam program lah, satu projek. So apa ni projek tu? Projek ni nak membersihkan taman, membersihkan tempat perkelahan, menanam pokok rimbun, membersihkan kawasan rumah. Itulah projek. Okey. So pilihlah antara ini. Okey. Nombor 4 ialah membuat catatan cuaca selama 1 bulan dalam buku log. Apa yang kita nak kena buat ni sebenarnya dalam buku log? Dalam buku log tu, ahli pengangkat perlu mencatat keadaan cuaca harian. Ni contohlah, ada matahari kan, cerah. Itu yang kedua ni berawan, hujan, ribut, berkabus. Inilah contohnya. Ini contoh jadual. Okey. Tu murid. Okey, 1 Mei. Okey, cerah. 2 Mei hujan, mungkin hujan. 3 Mei berawan, 4 Mei ribut, dan 5 Mei cerah. Ini catatan tulis dari cuaca panas sepanjang hari, hujan pada waktu petang. Jadi catatan ni yang dalam buku log ataupun jurnal, catatan dibuat setiap hari selama 30 atau 31 hari secara konsisten. So setiap hari kamu kena buat. Okey, hari Isnin kamu cek, oh mendung. Hari Selasa kamu cek, oh nak hujan. Dan hari seterusnya. Okey, yang kelima ialah membuat buku skrap mengenai pencemaran alam sekitar. Okey, ahli pengangkat perlu menghasilkan sebuah buku skrap yang mengandungi maklumat berkaitan pencemaran alam sekitar. Buku skrap ini boleh dibuat secara kreatif dengan menggunakan gambar, keratan akhbar, artikel, ilustrasi, nota ringkas dan hiasan yang berkaitan. Buku skrap tersebut hendaklah menerangkan jenis-jenis pencemaran, punca berlakunya pencemaran, kesan terhadap manusia dan alam sekitar serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Jadi ini kita kena buat buku skrap. Buku skrap ni ialah daripada recycle, dari kita semula. Okey, ada akhbar-akhbar lama, ada surat khabar lama, ada gambar-gambar lama, kita boleh buat. Macam saya cikgu cakap, iaitu kita kena buat secara kreatif kan. Nak menggunakan gambar, keratan kan. Ni hendaklah menerangkan jenis-jenis pencemaran, punca berlakunya pencemaran. Okey, mula jenis-jenis pencemaran. Okey, apa lagi jenis-jenis pencemaran? Pencemaran udara, pencemaran air kan. Itu jenis-jenis pencemaran. Lepas tu punca berlakunya pencemaran. Macam mana pencemaran ni berlaku? Okey, puncanya sebab apa? Faktor manusia, faktor haiwan, faktor kerajaan, kita tak tahu kan. So murid-murid boleh buat. Lepas tu kesan terhadap manusia dan alam sekitar. Okey, kesan pencemaran tu terhadap manusia dan alam sekitar. Okay, manusia akan mendapat penyakit ke, alam sekitar akan menjadi pupus ke, dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah langkah-langkah untuk mengatasinya. Macam mana kita sebagai murid ni kita nak mengatasi masalah tersebut? Mungkin dengan menerapkan kempen alam sekitar, menerapkan kempen kita semula. So murid perlu kreatif untuk membuat buku skrap tersebut. Ni contohnya kandungan. So ni buku skrap pertama, tajuk pencemaran alam sekitar. Nama macam biasalah. Maksud pencemaran alam sekitar, kalau sikit apa itu pencemaran alam sekitar. Tu skrap 3, jenis-jenis pencemaran yang cikgu cakap. Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran bunyi. Itu buku skrap 4. Ni punca-punca pencemaran yang boleh cakap tadi. Punca ni sebab apa? Macam mana boleh berlakunya pencemaran ni? Itu seterusnya, kesan pencemaran terhadap manusia, haiwan dan alam sekitar. Kesan dia, kesan pencemaran ni, apa yang akan berlaku terhadap haiwan, manusia dan alam sekitar. Dan seterusnya, soalan langkah-langkah memelihara alam sekitar. Macam mana nak jaga alam sekitar ini? Dan akhirnya adalah rumusan dan ikrar menjaga alam sekitar. Senang je buku skrap ni. Okey, apa tujuan aktiviti alam sekitar ni? Skrap ni kan. Sebab skrap ni penting. Sebab skrap ni merupakan projek yang jangka masa yang panjang. Jangka masa yang panjang dan memerlukan effort yang tinggi.
Jadi aktiviti ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ahli tentang isu pencemaran alam sekitar. Sebenarnya memupuk sikap prihatin dan bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar. Dan sekali lagi menggalakkan ahli mencari maklumat daripada pelbagai sumber dan menyusunnya secara kreatif. Kesimpulannya, untuk menjadikan buku scrap ni, kita bukan hanya saja untuk menyiapkan tugasan untuk mendapatkan lencana, tetapi ada manfaat-manfaat di sebalik itu. Okay. Ni contoh buku scrap. Boleh nampak? Ni ambil dari buku-buku lama kan. Dari alfabet ni kan, dari huruf ni ambil B, ambil U, ambil K, barulah kreatif, barulah lawa. Tiba-tiba ni ambil lah ni macam kain batik kan, kain batik ke apa ke. Lepas tu letak gambar muka awak, lepas tu tulis nama kelas dan sekolah. Ni baru ni, siap gantung ni. Dia gantung, guna menyepit dulu. Lepas tu ada ni, lepas tu gambar. Ni yang dah siap. So mungkin dapatlah macam mana. Okey, yang tadi cikgu dah terangkan 5 syarat memperoleh lencana. Kita refresh balik. Okey, yang pertama, menyimpan catatan harian berkenaan dengan kejadian harian selama tidak kurang dari 4 bulan. Yang ni kita terang pasal tumbuhan ni, pakis ke, pokok bunga mawar jadi tumbuh-tumbuhan. Terus ialah memelihara binatang belaan dan ternakan sekurang-kurangnya 3 bulan dan menyimpan catatan mengenainya. Ini 3 bulan yang binatang ternakan, kambing, arnab, kucing. Seterusnya ialah mengambil perhatian dalam satu projek bersama sekawan sendiri atau bersama pengangkat muda. Yang cikgu cakap tadi, macam membuat gotong royong, membuat apa ni projek-projek lah jadi mengenai tentang community. Nampaklah membuat carta cuaca selama 1 bulan dalam blog. Ni kena konsisten. Okey, mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampailah kiraan menjadi 1 bulan. Dan akhirnya membuat buku scrap mengenai pencemaran alam sekitar yang cikgu terangkan tadi. Okey. So kesimpulannya, rencana pencipta alam sekitar iaitu C1024 memberi peluang kepada ahli penangkap kanak-kanak untuk memahami kepentingan memelihara alam sekitar melalui pelbagai aktiviti seperti pemerhatian alam, penjagaan haiwan, gotong royong, penyediaan carta cuaca dan penghasilan buku scrap. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja meningkatkan pengetahuan, malah membentuk sikap yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Jadi dalam pembelajaran ini, nilai murni yang kita pelajari ialah cinta akan alam sekitar, kerjasama, bertanggungjawab, prihatin terhadap kebersihan, menghargai flora dan fauna, dan sekali ialah memupuk semangat kelestarian alam sekitar. Jadi itu saja, sekian, terima kasih daripada cikgu. Nampak ni, kamu boleh cuba sedikit upaya kamu untuk mendapatkan lencana ini. Okay? Kita akhiri dengan cheers. Boleh cikgu alam sekitar. Kamu semua cakap bersih, hijau, lestari. Okay? Alam sekitar, bersih, hijau, lestari. Sekian, terima kasih.